10 dinar versus 10 gram. 10 dinar tak sama dengan 10 gram. 10 dinar ni bentuk dia bulat dan dinar keluaran public gold ini ada motif Islamik di belakangnya. Untuk pengetahuan tuan-puan, beratnya adalah 42.5 gram. Ini pula adalah 10 gram, bentuknya segi empat. Dan untuk 10 gram keluaran public gold, ada beberapa design iaitu bunga emas, Taifu, Peacock Majestic. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Harga 10 dinar hari ini adalah sekitar RM20,938. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ni? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar juga cukup untuk tuan-puan buat deposit bagi rumah yang berharga RM400,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM5,000. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita guna hasil tabungan emas. Tapi yang paling penting untuk tuan-puan mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Public Gold melalui akaun Gap sangatlah mudah di mana tuan-puan boleh menyimpan secara gram-gram emas, tidak dikenakan cas simpanan dan tiada komitmen. Tuan-puan hanya perlu konsisten menyimpan sehingga capai tujuan. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap atau ingin membuka akaun untuk pasangan dan anak-anak, boleh rujuk pin video Hana di profil. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya. Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold. Boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Tuan-puan boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.